Semoga semua termakan dengan pujukan aku kali ni. Dah lama sangat ni nak pergi Melaka ni. Apalah, nanti aku boleh bercerita sendiri tentang hubungan perbincangan ini. Anis, kenapa yang kerja sangat kau nak bicarakan ni sampai nak kena jumpa bagai ni? Aku dah lah sibuk tau, tak boleh suka-suka keluar macam tu je. Macam ni, sebenarnya aku ada setengah rencana nak buat dengan kau lah. Harap aku mesti lah yang macam aku tadi. Yelah, bagi tahu je lah kerajaan kau tu. Kau jangan macam-macam Manis, kalau pelik-pelik aku tak nak terlibat. Okay, macam ni. Korang tahu tak pasal laksa Melaka? Laksa Melaka? Pelik lah kau ni, tak pernah dengar pun. Itulah aku cakap, korang tak tahu. Kali ni aku nak ajak korang pergi Melaka untuk rasa semua laksa tu. Sedap, aku dah pernah makan, betul. Sedap sebenarnya. Jom lah. Wah, menarik tu. Jomlah kita pergi. Kan aku rasa Aina pun mesti setuju. Jomlah kita pergi. Alah, jom Rifah, ikut kami. Jomlah. Yelah, dah semua pergi, aku ikut je lah. Tapi, jangan sampai sana semua benda sia-sia. Ish, kau ni. Aku ada peta tau untuk kita pergi sana. Jadi kau petunjuk untuk kita cari gerai laksa tu. Hati kau lah, Nis. Akhirnya, tercapai juga impian aku nak melancong ke Melaka. Tapi peta tu mana pula aku nak cari macam mana? Biar je lah. Nanti pandai-pandai lah aku tipu, tertinggal ke apa ke. Macam biasa. Ingat je. Dah sampai Melaka. Dah sampai Melaka ni Anis. Mana petanya? Lah kau kan dah cakap ada peta. Lah kan ada peta. Sekejap aku cari. Kat mana lah aku letak tu aku tak ingat lah. Aku rasa aku letak kat sini. Aku rasa aku tertinggal lah. Kau ni tertinggal pula. Ni semua macam mana sekarang ni? Tapi aku rasa aku ingat je kedai tu kat mana. Boleh je kita pergi. Aku ingat, betul. Betul. Jomlah kita masuk dalam ni. Kot ada peta ke? Ni kan museum. Sambil-sambil tu kita boleh jalan-jalan. Tengok, jomlah. Please. Yelah jomlah masuk. Macam menarik je. Jom. Balik masuk. Jomlah Ifah. Jalan-jalan. Alah, tak apalah. Saja kita selalu kita datang sini. Jomlah. Wah, macam menarik je Mira kat sana. Jom kita pergi tengok. Tunggulah Anis Rifah Aina. Lambat aja lah, kita pergi dulu. Jom. Pergi belah sana lah pula. Jom. Jom naik Tamisari. Naik apa lagi? Please. Kau belanja aku tak nak. Alah, macam ni lah. Biar aku dengan Alia je duduk kat bawah tunggu korang. Alia. Mana Alia dengan Mira tu? Tadi diorang ada je belakang ni. Dah ke mana pula? Kadang diorang kena colik kau. Jangan macam-macam Aina. Janganlah cakap macam tu, tak baik lah. Memang betul-betul dia kena culik lah. Aku rasa pun macam tu. Takutnya. Betul ke? Tak boleh sesat. Korang ni tak apa, aku try tanya sekarang. Itu kan diorang ke?
kat situ punya. Dekat sini rupanya korang. Dari tadi tau kami cari. Tak, Ali yang cari aku. Menyusahkan je. Sorry lah, kita cuma nak jalan-jalan je. Dan tadi kau nak pergi mana-mana, bagi tahu dulu. Ni tak. Dah. Jangan gaduh. Alang-alang kita ada kat Menara Tamisari ni. Jomlah kita naik sekali. Jom. Tak payahlah. Tinggi. Kau ni. Salah lah ni. Kau takut kan? Dah, jom. Jom. Main nak macam-macam. Ni. Boleh lah tu. Jom lah ni. Aku dah bawa ni kalau kau takut. Jom. Hari ni kita naik Tamisari. Pakai benda ni. Malu lah. Tak payah je lah. Pakai. Weh, perut aku berbunyi lah. Jom kita makan dulu. Jom. Sementara tunggu Laksa Melaka Anis, kita makan kedai lain dulu. Jom. Okay, jom. Tahun ni betul ke Laksa Melaka tu wujud? Entah-entah kita orang penat kejap angang-angang kau je. Ish, mana ada. Kita kan dah solat, dah makan. Apa kata kalau kita pergi jalan-jalan dulu? Lagipun kita lupakanlah je lah dulu lah pasal laksa aku tu. Boleh? Okay. Kata nak cari laksa, tapi dari tadi cuma jalan-jalan keliling Bandaraya Melaka je ni. Penatnya. Korang. Dah lah tu. Esoklah pula kita sambung. Penatlah. Okay. Semua dah bersedia nak sambung cari laksa Melaka? Dah. Jom. Kat sini. Anis, ni ke? Laksa yang aku cari tu. Bukan. Ni nyonya laksa. Bukan yang ni. Kau cari laksa apa? Laksa Melaka. Jom. Sekarang ni macam mana ni? Berhulu ke hilir, masih lagi tak jumpa. Dah 2 hari tau. Dah 2 hari. Masa sempat dah kita pergi. Masih tak jumpa. Wujud ke tak Laksa Melaka tu? Kita je dah jauh-jauh. Tak jatuh. Jom. Korang tahu kita nak Assalamualaikum. Ya, tu sana. Nak tanya, asal bertiga ni asal Melaka ke? Ya, kami asal Melaka. Kenapa tu? Nak tanya, Laksa Melaka ni wujud tak dekat Melaka? Laksa Melaka? Tak ada dik kat sini, Laksa Melaka. Yang terkenalnya kat sini asal pedas lah kan? Oh ya ke? Sebab ada kawan saya, dia cakap dia pernah makan Laksa Melaka dekat sini. Tu yang tanya tu. Oh, kawan awak tipu lah tu. Mana ada laksa Laksa Melaka. Tak ada kat sini. Ini asam pedas lah. Aduh. Kawan dia tipu. Takkan dia tipu kot. Cubalah tanya kawan awak tu. Tak
tanya Awak ni? tu tanya betul-betul tak dia sebelum datang sini. Tak apalah kalau macam tu saya minta diri dulu ya. Okey, Terima baik. kasih. Sama. Tak mungkin Anis tipu kita kan? Tapi dah orang kawasan sini cakap kan yang mana ada laksa Melaka kat sini. Maknanya tak wujud lah. Tak apa, kita try tanya Anis betul-betul. Okay, jom. Sini rupanya kau. Puas kau orang cari. Kenapa? Ha Anis, cuba kau terangkan pasal laksa Melaka ni. Sebenarnya kita orang dah lama tak sabar dengan kau ni. Aku tak ada niat pun. Kau tipu kami kan? Bukan macam tu. Aku ni terpaksa batalkan perkara penting sebab kau tau. Aku pun sanggup tinggal hal keluarga aku sebab kau. Kenapa kau tak jujur je? Kan senang kalau kau jujur dari awal. Aku tak terfikir pun nak buat macam tu. Tak terfikir. Habis tu kau tak fikir pasal kami ni? Ha? Kau fikir kau je kan? Kau ni memang perhatikan diri kau ni. Minta maaf lah. Kalau bukan hati aku nak tolak je kau dah Rashid. Ha, tolak je dia ni. Kalau kita orang percaya kau tadi. Aku minta maaf lah korang. Aku janji lepas ni aku tak akan tipu lagi. Minta maaf kau cakap. Dah berapa kali kau minta maaf dengan kita orang? Ha? Berapa kali kau tipu kita orang? Sorry Nis, tapi aku memang dah tak boleh percaya kau. Aku minta maaf. Kami pun penat lah. Dah. Korang dah tak nak tengok muka kau lepas ni. Kau asyik ulang benda yang sama je. Aku janji, aku tak akan buat lagi. Janji? Kau dengan janji kau ni daripada dulu lagi tau. Dah banyak kali kau janji dengan kami. Kau tak pernah berubah lah. Dah, jom. Tinggal je dia ni. Tinggal je dia ni. Kau pergi cari laksa Melaka kau seorang. Misalnya lah, sekarang aku dah tak ada kawan lagi. Sampai hati dia orang buat aku macam ni. Aku tipu sikit je. Tapi salah aku juga. Macam mana? Dia orang dah tak nak berkawan dengan aku lagi. Misalnya